Kini tiba ke detik yang paling dinanti, kemuncak segala penganugerahan, detik untuk mengumumkan tokoh murid SK Setiawan 2025. Selepas melihat pelbagai pencapaian hebat yang telah ditunjukkan oleh semua tokoh, kita akan mengetahui siapa yang akan dinobatkan sebagai tokoh murid bagi sesi 2025. Pengiktirafan tertinggi yang hanya diberikan kepada seorang murid yang bukan sahaja cemerlang ilmunya, hebat sastranya, tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh warga sekolah. Hadirin, marilah kita alihkan pandangan ke pintu utama dewan untuk menyaksikan perarakan masuk tokoh murid yang dimaksudkan. Sedang melangkah-langkah bersama ibu bapa yang menjadi sumber kekuatan beliau. Tokoh inilah yang melangkahnya sentiasa ke hadapan. Usahanya tidak pernah luntur. Pencapaiannya terpahat di setiap lapangan, akademik, sastra, kurikulum dan kepimpinan. Ialah permata yang mengangkat nama sekolah dengan kejayaan yang konsisten dan kepribadian yang menawan. Mari kita sama-sama menelusuri pencapaian beliau. Dalam lautan bintang yang bersinar pada majlis graduasi dan apresiasi cemerlangan SK Setiawan 2025, berdirilah seorang murid yang cahayanya terpancar istimewa, bukan sekadar pada keputusan tetapi pada peribadi disiplin dan jati diri yang telah diasah sejak kecil. Di tengah-tengah kegemilangan ini, kita meraihkan seorang anak yang tidak pernah gentar melangkah, seorang murid yang menjadikannya usaha sebagai nafas, disiplin sebagai teman, dan kejayaan sebagai tanda syukur. Putra kedua daripada tiga beradik, anak kepada Puan Nur Syahidah binti Muhammad Syarif dan Encik Muhammad Habib Roslan Ismail alias, dibesarkan dalam suasana keluarga yang syarat dengan kasih, ilmu dan bimbingan. Sejak 2022 hingga 2025, beliau konsisten berada di tangga teratas, meraih tempat pertama selama 4 tahun berturut-turut. Kecemerlangannya diperkukuh dengan keputusan 9A dalam ujian penilaian kelas kapal UPKK dan 6A dalam sijil rendah agama Islam Perak, serta rekod kehadiran yang cemerlang melambangkan disiplin dan tekad luar biasa. Dalam kepimpinan, beliau bukan sekadar memegang gelaran tetapi memikul amanah sebagai ketua pengawas dengan wibawa dan disiplin tinggi. Di medan kurikulum pula, beliau melangkah jejak sepantas angin, menyelah sebagai kapten bola baling dan bola sepak, ahli diberikan MSSD dan MSS Speaking, serta peserta aktif olahraga, akuatik, merentas desa dan bola baling daerah. Tidak heranlah idola inspirasinya ialah Majlis Isil dan Aziz Bahru, ikon ketangkasan, kelajuan dan kebudayaan. Dalam dunia beruniform pula, kecemerlangan yang terus terpahat kukuh mencipta kejayaan sebagai penerima anugerah Ramu Biru Pengangkap, Duta Sosial SK Setiawan, ahli aktif Kriu TV BSS, peserta Scrabble peringkat daerah, serta Johan Zon Aitawa bagi pertandingan Maharajan Al-Quran. Segala pencapaian ini membuktikan bahawa kecerdasan beliau bukan sekadar satu dimensi, tetapi menyeluruh meresapi jiwanya. Namun di sebalik segala kehebatan tersimpan satu memori yang beliau simpan sebagai aziman bahawa setiap usaha membawa kepada kejayaan dan setiap kejayaan akan membuka pintu kepada lebih banyak impian. Dengan cita-cita setinggi langit untuk bergelar ahli fisik, beliau melangkah dipandu oleh moto hidup yang menjadi kompas setiap langkah. Study smart, live smart, always learn from a mistake. Dan pada hari yang bersejarah ini, dengan
dengan penuh rasa bangga